Siapa yang baru nak mulakan tabungan emas sedangkan bajet duit yang ada cuma ngam-ngam dapat beli 100 gram? Sepatutnya tak sesuai beli 100 gram. Beli yang pertama tu sepatutnya beli dalam 20 ke 30 gram sahaja dulu, bukan selonggok 100 gram. Prinsip dia macam ni. Beli sikit-sikit dalam jangka masa panjang, insyaAllah kita akan dapat harga purata yang rendah. Mulakan dulu untuk dapatkan benchmark harga. Lepas tu fokus tambah ilmu, lepas tu baru tambah lagi tabungan sikit-sikit seiring tambahnya ilmu. Yang kedua, beli emas sepatutnya guna duit simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Bukan duit yang nak pakai dalam masa terdekat. Maksudnya kalau harga jatuh dalam jangka masa pendek, kita tak kisah pun sebab memang duit tu kita nak simpan untuk jangka masa yang panjang. Bukan je kalau harga emas jatuh, malah kalau harga emas naik mencanak sekalipun, kita memang takkan jual emas kecuali 3 keadaan sahaja. Iaitu jual emas bila dah capai matlamat simpanan. Yang kedua, tukarkan kepada aset yang lain ataupun yang ketiga, jual jika berlaku kecemasan. Bukannya saja jual hanya semata-mata harga emas naik. Penyimpan emas berilmu, dia takkan jual emas kecuali untuk tujuan tambah kekayaan dan hal yang penting sahaja. Tuan-puan nak belajar simpan emas dengan ilmu yang betul, boleh klik link bio Syirah atau rujuk pin video untuk Syirah bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow, terlebih lagi ilmu emas dan kewangan.